Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk lesson pada hari ini. Hari ini saya nak share satu lesson yang simple, iaitu macam mana cara untuk kita kompres video yang saiznya besar kepada satu saiz yang jauh lebih kecil tanpa mengurangkan sikit pun dia punya kualiti. Okey, mula-mula kita masuk pada Google. Kita type Handbrake. Website dia, kita klik masuk website and download Handbrake version paling latest. So biarkan dia download, and once dia download, kita klik and install macam biasa. Klik yes, next, next and install. Okay, so bila dah selesai, klik finish, and kita boleh tengok kita dah install Handbrake pada kita punya PC. And double klik untuk open Handbrake. Tapi kalau for some reason bila kamu klik untuk open Handbrake, dia keluar error message ni, to run this application you need to install a newer version of .NET Core. Okay, would you like to download it now? Klik yes, and kemudian kamu akan dibawa ke website ni. Pilih Run Desktop Apps and klik Download x64. Okay, bila dah habis download .NET Runtime ni, barulah kita boleh open Handbrake. Kalau keluar message macam ni, just klik yes sajalah. Okay, so kita dah berjaya install Handbrake dalam kita punya sistem. Okey, untuk demo ni, saya ada satu video dekat sini yang dah saya rakam. Ini salah satu video lesson saya. So, kalau tengok dekat sini, dia punya saiz, bila saya klik kanan dan pergi pada properties, saiz dia 614 MB, which is besar jugalah untuk video yang panjangnya cuma 13 minit. Tapi saiz dia 614 MB. Okey, sekarang saya akan demo macam mana cara untuk kita kompres video ni daripada 614 MB kepada satu saiz yang lagi kecil tanpa mengurangkan kualiti video dan kualiti audio. Okey, sekarang next step, kita akan tarik video tu masuk dalam Handbrake. Okay, sebelum tu Handbrake ni saya besarkan supaya boleh nampak dengan jelas. Kemudian buka folder yang ada video tu. Okey, ini ikon Handbrake dekat bawah ni. Kita just tarik, jangan lepas mouse, tarik dan bawa masuk, drop dekat sini. Okay, now video tu dah masuk. Okay, the next step simple. Kita boleh setkan lah kita nak compress kepada size apa, sama ada Full HD ataupun kurang daripada Full HD. Semuanya dah ada dekat sini. Secara default, Handbrake dah bagi preset fast 1080p 30 frame per second. So ni pun dah cukup sebenarnya. Okay, so tapi kalau kamu nak pilih yang lain pun ada dekat sini. Ada banyaklah saiz yang Handbrake sediakan, tapi yang ini pun dah okey. Alright, then kita save as ni. Okey, kita nak compress ke mana? Okey, saya pilih foldernya. Saya letak dia di sebelah video yang original. Okay, ni video yang original tadi 600 MB. So saya letak dekat sini, cuma bagi nama lain lah. Okay, bagi nama lain dalam kurungan compress. Kamu tak perlu buat macam ni. Ini saya just nak bagi contoh supaya nampak dia punya beza dua file tu. Klik save. Okay, then yang lain-lain, dimension, filter, video, audio, subtitle, chapters ni tak payah usi apa. Okay, once kita dah ready, just tekan start and code. Okay, so Handbrake dia dah mula compress kita punya file ni. Kita kena tunggu sampai siap lah. Itu je. So kita just sit and wait. Tunggu sampai Handbrake siap compress. Okay, so once dia dah finish compress, dia akan tulis dekat bawah ni you finished. So kita boleh check dekat folder tadi. Okay, sekarang kita ada dua video. Satu video original dan satu lagi video compress. So kita check balik video yang original.
Kalau saya klik properties, kita tengok dia punya saiz 614 MB. Okay, so video yang kita dah compress, kalau saya klik dia punya properties, tengok dia punya saiz setakat 28.5 MB sahaja. Jauh beza 600 MB kepada 28 MB. Okay, tapi kualiti dia macam mana? Okay, saya akan buat video side by side supaya kita boleh tengok dia punya perbandingan. InsyaAllah semuanya nampak sama, and dari mata kasar kita tak nampak pun dia punya pengurangan kualiti. Okey, so setakat itu saya punya sharing untuk hari ini. So harapnya dengan sharing saya ni kamu bolehlah compress video yang besar saiznya kepada satu saiz yang jauh lebih kecil tanpa mengurangkan sikit pun dia punya kualiti. Okey, setakat itu saja hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada lesson yang lain. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum.